Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Azhar. Nombor matrik A196848. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan mengenai jenis-jenis talak dalam agama Islam. Dari sudut bahasa, talak membawa maksud melepaskan ikatan. Dari sudut istilah pula, melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz tertentu yang diucapkan oleh suami. Perkataan talak disebut sebanyak 11 kali dalam Al-Quran, antaranya 8 kali dalam surah Al-Baqarah, sekali dalam surah At-Talaq, sekali dalam surah At-Tahrim, dan sekali dalam surah Al-Ahzab. Antara dalilnya ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-229, At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan, yang bermaksud talak itu hanya 2 kali. Setelah itu bolehlah rujuk dengan cara yang baik ataupun ceraikan dengan cara yang baik. Ayat ini menjelaskan bahawa perceraian itu mesti diuruskan dengan penuh tanggungjawab dan tidak boleh dibuat secara sewenang-wenangnya. Jenis-jenis talak boleh dibahagikan mengikut beberapa sudut pandangan. Dari segi lafaz, terdapat talak sarih, talak kinayah dan talak ta'liq. Talak sarih ialah lafaz yang jelas, misalnya ucapan aku ceraikan engkau, yang tidak boleh difahami melainkan sebagai perceraian. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 1, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihin, yang bermaksud, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan wanita, maka ceraikanlah mereka pada tempoh iddah yang telah ditetapkan. Kemudian berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah pula, salasun jidduhun jiddun wahazluhun an-nikah wa talaq war raj'ah, yang bermaksud 3 perkara sungguh-sungguhnya dikira sungguh, gurauannya juga dikira sungguh, iaitu nikah, talak dan rujuk. Hadis ini menunjukkan bahawa lafaz sarih jatuh talak walaupun dalam keadaan bergurau. Berbeza pula dengan talak kinayah. Talak kinayah ialah lafaz yang tidak jelas dan boleh membawa maksud yang lain selain daripada cerai. Sebagai contoh, suami berkata, kembalilah ke rumah ibu bapamu, ataupun kita tidak perlu lagi hidup bersama. Jika ucapan itu disertakan dengan niat menceraikan, maka jatuh talak. Jika tidak, maka ia tidak dikira. Baik, seterusnya talak ta'liq, iaitu talak yang digantung dengan syarat tertentu. Contoh ucapannya, jika engkau keluar rumah tanpa izin, maka tertalaklah engkau. Apabila syarat itu berlaku, maka talak juga berlaku secara langsung. Dari segi rujuk pula, talak terbahagi kepada talak raj'i, talak ba'in. Talak raj'i ialah talak 1 atau 2 yang masih membolehkan suami merujuk kembali kepada isterinya tanpa akad nikah baru selama mana tempoh iddah tu masih berjalan. Dalam hal ini, Islam memberikan peluang kepada pasangan untuk berfikir semula dan menyambung semula perkahwinan mereka. Namun apabila iddah tu tamat sahaja, suami tidak boleh lagi merujuk kembali kecuali dengan akad yang baru. Inilah yang dinamakan sebagai talak ba'in. Talak ba'in pula terbahagi kepada 2 jenis, ba'in sughra dan ba'in kubra. Ba'in sughra ni berlaku apabila iddah tu tamat, ataupun talak khulu' atau talak ke atas isteri yang belum pernah disetubui. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 49, Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamussuhun fama lakum alaihin min iddatin ta'tadduha, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tak ada iddah bagi mereka. Manakala ba'in kubra pula ialah talak 3. Apabila suami menjatuhkan talak sebanyak 3 kali, maka isteri itu tak halal untuk dirujuk kembali melainkan selepas dia berkahwin dengan lelaki lain secara sah, telah disetubuhi, kemudian bercerai dan selesai iddahnya. Firman Allah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah, yang bermaksud, kemudian jika suami menceraikannya untuk kali ketiga, maka tak halal bagi dia sehingga isteri itu berkahwin dengan suami yang lain, Ayat ini menunjukkan jelas bahawa talak 3 adalah bentuk perceraian yang paling berat. Selain itu, talak juga diukur berdasarkan keadaan isteri. Jika talak dijatuhkan ketika isteri suci daripada haid dan nifas serta belum disetubuhi, ia dinamakan talak sunni. Talak ini sah
dan diharuskan kerana menepati garis panduan syarak. Tapi kalau talak tu dijatuhkan ketika isteri sedang haid, nifas ataupun dalam keadaan suci tetapi baru disetubuhi, maka ia dinamakan talak bid'i. Hukumnya adalah haram kerana membawa mudarat kepada isteri. Firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 1 menyebutkan fatallikuhunna liiddatihinna wa ahsul iddah, yang bermaksud maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya dan hitunglah iddah itu dengan betul. Iddah ni hanya boleh bermula apabila isteri dalam keadaan suci. Oleh itu kita menceraikan isteri ketika haid akan memanjangkan tempoh iddah secara tidak wajar dan memberikan tekanan emosi serta fizikal kepada wanita. Talak juga boleh dibezakan dari segi masa. Talak munjiz ialah talak yang jatuh serta-merta selepas lafaz diucapkan. Seperti kata, suami, aku ceraikan engkau. Talak mudhaf ialah talak yang diikat dengan masa. Contohnya ucapan, esok engkau tertalak, ataupun pada minggu hadapan engkau dah tertalak. Apabila masa tu tiba, maka jatuhlah talak. Kemudian talak mu'allaq ialah talak yang digantung pada syarat tertentu. Sama seperti talak ta'liq. Contohnya, jika kau keluar rumah ni, maka tertalaklah engkau. Kesimpulannya, walaupun perceraian itu halal, ia adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam tidak menggalakkan perceraian berlaku dengan mudah. Sebaliknya, memberi garis panduan terperinci agar ia berlaku dalam keadaan yang adil, menjaga hak kedua-dua pihak dan tidak menzalimi mana-mana pasangan. Talak ni bukanlah jalan mudah untuk melarikan diri daripada masalah rumah tangga. Sebaliknya, ia adalah jalan yang terakhir setelah semua usaha untuk berdamai dan memperbaiki hubungan menemui kegagalan. Dengan kita memahami kategori ataupun syarat dan hukum talak, umat Islam dapat menilai dengan lebih bijaksana bahawa perceraian itu bukan sekadar lafaz tetapi sebuah keputusan besar yang memberi kesan mendalam terhadap kehidupan suami, isteri dan juga anak-anak. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Zulhairi bin Zainuddin, bernombor matrik A199842. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang hukum implikasi terhadap iddah dan larangan-larangan ketika tempoh iddah itu sedang berlangsung. Jadi kalau kita lihat, iddah ini berlaku apabila seorang perempuan yang merupakan isteri diceraikan oleh suaminya. Maka bila bercerai kepada suami itu, maka dia ada tempoh iddah tersebut. Jadi dekat sini saya rungkaikan ia kepada 3 bahagian. 3 bahagian merujuk kepada perceraian yang berlaku. Kalau kita ada cerai talak 1, cerai talak 2, cerai talak 3, kemudian kita ada fasah, kita ada perceraian disebabkan kematian dan lain-lain lah. Baik. Talak raj'i ataupun talak yang boleh dirujuk, iaitu talak 1, talak 2. Jadi kalau kita lihat kat sini, hak isteri ketika iddah bila diceraikan pada talak tersebut, talak raj'i, maka dia layak untuk mendapat nafkah penuh daripada suaminya, tempat tinggal, pakaian, makan minumnya. Dia tak boleh diusir keluar daripada rumah, dan dalam tempoh iddah itu suami boleh rujuk semula tanpa perlu akad yang baru. Itu bagi talak raj'i. Manakala talak ba'in atau fasah ataupun talak yang ketiga lah, seorang isteri itu suami tak wajib menyediakan nafkah, kecuali apabila isteri itu dalam keadaan yang hamil, dan dia dapat selagi anak itu tak lahir. Itu. Namun ada juga setengah tempat di Malaysia boleh menuntut, isteri boleh menuntut kemudahan tempat tinggal kalau diceraikan secara talak ba'in, fasah ataupun tak tiga. Manakala pula perceraian disebabkan kematian suami tersebut, maka tak ada lagi lah nafkah. Kerana apa? Suami itu telah pun meninggal dunia.
Tetapi wajib disediakan tempat tinggal untuk isterinya tu dalam keadaan iddah kan, disebabkan pemergian suami dia. Dan tempoh iddah itu bagi ketiga kategori itu berbeza-beza. Kalau kata talak raja'i, maka 3 kali suci. Kalau kata kematian suami, 4 bulan 10 hari. Kalau kata dalam keadaan hamil, selama dia hamil itulah, selagi dia tak lahir, itulah tempoh iddah dia. Dan bagi isteri yang tak pernah disetubuhi, tak ada keperluan iddah, jadi tak nafkah dia pun tiadalah, kerana hubungan suami itu belum sempurna. Baik, 5 larangan semasa iddah. Pertama, isteri tidak boleh berkahwin, tak boleh melakukan akad nikah yang baru selama mana dalam tempoh iddah. Sekiranya berlaku pernikahan itu dianggap batal. Yang kedua, larangan keluar rumah. Ketiga, larangan berhias. Keempat, larangan hubungan zina ataupun yang haram. Dan yang kelima, larangan melanggar syarat ta'liq dan larangan mengabaikan tanggungjawab. Suami tak boleh menafikan kewajipan dia untuk memberikan nafkah iddah ataupun mengusir isteri tanpa perintah mahkamah yang sah. Ada juga beberapa kes berkaitan dengan iddah ni. Antaranya kita boleh lihat pada kes Basri Ibrahim dan Said Muhammad Azmi, yang mana Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu, Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu telah membubarkan seorang wanita yang dikahwini dalam tempoh iddah. Bila mana perkahwinan ini dilaksanakan oleh seorang qadi, tak silap saya lah. Maka ada kesilapan pada mungkin juru nikah itu sendiri yang tak menyemak dokumentasi dengan baik. Mungkin dia tak tanya betul-betul, tak temuduga, susul galuh dia punya sejarah silamnya wanita tersebut bagaimana kan, sedangkan masih dalam tempoh iddah lagi. Boleh jadi dikenakan denda lah, ditarik tauliahnya semula sebagai qadi atau juru nikah ataupun sebagainya lah. Kes yang kedua, Nur Hidayah binti Muhammad lawan Muhammad Saiful, yang mana kes ini melibatkan lafaz talak 3 dalam sekali lafaz. Jadi mahkamah memutuskan bahawa lafaz talak 3 ini dianggap talak yang berat dan mempunyai implikasi yang teruk, yang serius. Kita tahu bahawa apabila jatuhnya talak yang ketiga, maka seorang suami itu jika nak berkahwin semula dengan isteri, perlulah isteri itu berkahwin dengan orang lain dan telah pun bersetubuh secara fitrahnya lah. Kemudian dia bercerai, kemudian barulah dia boleh berkahwin dengan suami dia yang telah melafazkan cerai talak 3 dengan dia. Dan pastikan dia dah habis iddah lah dengan suami dia yang baru. Jadi dalam kes ni mahkamah menggunakan pendekatan mazhab Hanafi. Sebab isu dekat sini dia tak cakap satu-satu, tapi dia cakap sekaligus, ceraikan dengan sekian, 3 terus kan. Jadinya adakah kat situ jatuh talak 3 ataupun talak 1? Mahkamah memutuskan mengikut pendekatan mazhab Hanafi. Jadi ia dikira sebagai talak 1. Baik, kes yang ketiga, kes Muhammad lawan MA, pendakwa syar'i. Dalam kes ini plaintiff telah memfailkan tuntutan pengesahan lafaz cerai di luar mahkamah. Jadi berlaku perceraian di luar mahkamah, tak mengikut prosedur mahkamah lah. Isu yang timbul pengesahan lafaz cerai ini dan implikasi terhadap iddah, hak tuntutan nafkah dan proses perundangan menunjukkan bahawa mahkamah syariah membenarkan pengesahan jika syarat saksi dan pengakuan dipenuhi. Jadi dekat sini dia nak buat tuntutan yang lain terhadap iddah, terhadap nafkah dan perkara yang berkaitan dengan perundangan, perkara lain. Tapi kalau dia tak buat pendaftaran pengesahan lafaz cerai itu, maka mahkamah akan menganggap dia ini masih berkahwin. Jadi bagaimana mungkin dia nak menuntut hak-hak iddah tersebut, hak tuntutan nafkah dan sebagainya. Dia perlulah melalui tersebut dan mungkin akan membayar denda dan sebagainya. Setakat itu sahaja berkenaan dengan implikasi larangan iddah tersebut dan kes-kes yang berkaitan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.